Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat egg drop soup. Sangatlah sedap makan panas-panas. First pergi supermarket beli tofu telur ni dalam 80 sen sepaket. Korang potong-potong, lepas tu salut dengan tepung jagung and then goreng. So kita guna tepung jagung sebab tak nak bagi dia melekat lah. Okay, lepas tu korang tumis 3 ulas bawang putih, masukkan bawang merah sikit, tumis kejap je and then masukkan 4 cawan air. Lepas tu tambahkan 2 cube pati ayam and letakkan separuh biji carrot yang dah potong dadu. So bila carrot dah lembut, ambil 3 sudu tepung jagung, campurkan dengan air sikit and then tuang. Yang ni untuk pekatkan dia punya kuah lah. And then ambil 4 biji telur, kacau-kacau. Lepas tu dropkan telur tu, jadilah egg drop soup kan. Lepas tu korang tunggu 10 saat, jangan sentuh, baru korang gaul. Okay, lepas tu kita masukkan crab stick, tambahkan mushroom, tak kisah mushroom apa pun, tambahkan gula sikit je untuk balancekan rasa, and then letak 1 sudu sesame oil untuk bagi wangi sikit. Masukkan hirisan daun bawang, white pepper, and then last sekali letakkan tofu yang kita dah goreng tadi, and siaplah kita punya egg drop soup. Yang ni tak sedia pekat tapi sedap makan panas-panas. Tak payah nasi pun, ratah macam ni pun dah sedap dah.